Tak hidup. Tak keluar gambar. Lepas tu dia cakap macam tak tutup tingkap, macam tutup tingkap tak buka. So kucing kat luar. Balik tu habis semua tahi semua kat luar, air kencing dia semua. So macam tak ada tunggu malam juga pun tak ada. Dah cari rumah. Dia dah berapa hari dah? Dari semalam. 2 hari dah. Dia jumpa lah tu. Makan beli lain, tau. Dah cari keliling tak ada. Illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas wa'fu anhum. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام أنت بدر أنت نور يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي. Musi Cik Talib bin Najla Kimun. Paisan bila puasa Pemendahari. Awalnya saya tak boleh balik pasal dia rumah, tapi oleh kerana perancangan yang terlalu singkat, alhamdulillah saya dapat tunaikan balik ke sini hari ini. Alhamdulillah. Sebelum itu saya mengucapkan ribuan terima kasih semasa menguruskan Mama yang ni sempurnanya. Saya bagi pihak anak saya, mohon maaf lah kalau ada salah silap tu. Lain rasa tak adil lah. Kita teruskan aktiviti macam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JK cucu sekalian Okey. Alhamdulillah seperti sekali lagi kerana kita dapat berkumpul untuk raya bagi tahun 2025 ini, dan pertama kali kita ketiadaan ayahanda dan juga ibunda, juga beberapa ahli keluarga kita yang lain dan semoga kita akan terus akrab di masa yang akan datang. Dan sebelum kita pergi ke program aktiviti yang berikutnya, saya serahkan dulu kepada pengurusi kelab keluarga Cik Talib bin Najla Kimun bagi menyampaikan sepatah kata disilakan. Sikit. Terima kasih pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua ahli keluarga, adik-adik, anak buah dan sekian yang ada lah. Saya bagi pihak keluarga saya mengucapkan terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian anak buah semua sekali dan adik-adik saya
balik ke rumah yang kosong ni, dan sekarang ada orang lah kan. Jadi kita akan teruskan sampai bila macam ni kalau boleh. Pada awalnya saya tak boleh balik pasal jaga mak, tapi oleh kerana perancangan yang terlalu singkat, alhamdulillah saya dapat tunaikan balik ke sini hari ini. Alhamdulillah lah. Sebelum itu saya mengucapkan ribuan terima kasih semasa menguruskan arwah Muhammad Afiq dengan sempurnanya. Saya bagi pihak anak saya mohon maaf lah kalau ada salah silap tu. Lain rasa tak ada lah. Kita teruskanlah aktiviti macam ini. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Tak boleh, sorry. terima kasih kepada Encik Talib atas ucapan yang telah disampaikan tadi. Semoga hubungan kuat kita akan terus dan sampai bila insyaAllah. Okey, kita teruskan dengan aktiviti bermahafal lah. Okey, dia pun mana yang bersuluk ataupun yang berusia untuk berada di hadapan dan ikuti dengan Cucunda dan juga Cicit dan lain-lain. Okey. Ya. Sama. Elak muka. Momen kalah. Raya mati batin dah bekerja kan? Ha? Dah kerja kan? Dah kerja belum? Raya mati batin cium tu kan? Siap. Belajar lagi? Belajar lagi. Belajar dia lain. Allah, terima kasih. Belajar lagi. Cakap apa? Lagi? Kerja lah kerja lah. Kami dah kerja. Sini nampak. Cik mana? Kat mana sini? Ready, listen. 1, 2. Kami keluarga Haji Lakimon mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Norman dan Lakimon. Allah selamatkan kamu. Allah
tahun. 35 tahun. Balik ke Aida. Sini. Allah. Pasangan ni tak ada. Berapa tahun? Yang ke berapa? Kejap. 52. Betul? Ha? 25. Berapa? 52 betul. Alhamdulillah masih sihat. 22. Sekali lagi. Allah